Berebut kuasa di kalangan mereka tahu. Suka klaim kerja orang. Orang lain kerja susah-susah, datang bertanding menang. Oh, sedap. Kalau macam ni, orang gila pun boleh jadi ahli parlimen lah dalam PKR. Pergi tempat yang senang-senang, bertanding menang. Pergi tempat senang-senang, bertanding menang. Kerja tak buat. Tapi nak ambil hasil orang. Nurul Izzah sendiri sekarang ni, dia bukan ahli parlimen. Dia bukan YB. Kenapa Nurul Izzah tak pergi buat kerja dekat kawasan? Sekarang ni lah Nurul Izzah pergi buat kerja kat kawasan mana dia nak bertanding. Habis tu pematang pauh nak pergi dekat siapa? Anwar balik bertanding kat pematang pauh. Tambun siapa nak bertanding pula? Nak bertanding tu yang budak yang duk main pistol tu. Budak yang main pistol dekat Tambun tu, suruh dia pula yang bertanding kat sana. Kerja dia orang ni, klaim kerja orang. Saya dekat Sarawak tu dulu, bantu PKR Sarawak tu. Buat media, buat itu ini. Kerja saya semua tu, semua PKR Sarawak tu. KC Sarawak tu klaim kerja kami. Buat kerja tak. Pengurusi MPN Sarawak tu, apa kerja pun tak ada. Tak buat apa-apa. Pegang GLC, jadi sutpol. Semua geng-geng Santubong dia suruh dapat jawatan. Kerja kat Santubong tak buat. Kerja untuk PKR Sarawak tak buat. Yang penting duit dia. Otak dia orang ni sekarang ni, pemimpin PKR ni daripada KC, ketua wanita, semua duit. Itulah Anwar marah. Duit semua. Kenapa dia orang ni nak duit? Sebab geng-geng yang lain tu dah dapat. Siapa geng-geng yang lain tu? Menteri tu orang. Anwar Ibrahim dah dapat jadi Perdana Menteri. Nurul Izzah pun dah dapat pegang itu ini. Amiruddin pun dah dapat jadi MP. Fauziah yang kalah pun dah dapat jadi menteri. Saifuddin yang kalah dapat jadi menteri. Tengku Zabrul yang baru masuk PKR pun dapat juga jawatan GLC. Dapat jadi supol. Dapat jadi itu ini. Senator. Tapi itu, kesi-kesi yang ada tu, ikut jejak yang sama lah. Baik aku cari jawatan daripada aku berkorban berpuluh-puluh tahun. Sesen aku tak dapat, hari ini aku mesti nak dapat. Berebutlah. Kalau dapat gaji 5,000 pun okey, dapat gaji 4,000 pun okey, dapat gaji 3,000 pun okey lah. Yang penting tiap-tiap bulan ada income aku. Ini yang diorang tengah berebut sekarang ni. Bodek diorang ni bodek pasal gaji dan jawatan. Lepas tu bodek-bodek lagi. Kurang-kurang pun ada kesi-kesi yang tak dapat jawatan ni. Ni jadi pengurusi-pengurusi ni apa semua di GLC ni banyak semua. Rata-rata. Saya duduk dalam jadi KC PKR dulu. Kawan saya rata-rata pegang jadi pengurusi apa tu? Felda. Fekra. Macam-macam lah. Yang penting ada allowance. Datang mesyuarat 3 bulan. 1 bulan datang mesyuarat 3 kali. Ataupun jadi apa tu? Pegawai pelawat ke apa segala macam tu. Yang penting dapat allowance. Pergi meeting dapat allowance. Pergi meeting, dapat allowance. Itu je. Lepas tu yang penting, NGO kami pergi dekat hantar kat menteri, dapat. Pergi hantar dekat Supol, dapat. Pergi hantar kat Anwar Ibrahim, dapat. Perjuangan apa yang korang fikir nak cakap dengan saya? Sebab tu aku tinggalkan tu. Amir tak payah cakap lah. Sebelum Amir ni nak cakap, siapa yang tak sehaluan dengan PKR, tinggalkan PKR. Memanglah, aku tinggalkan pasal benda ni lah. Aku dah nampak Amiruddin ni jaga kroni dia. Amiruddin ni dia jaga kroni dia. Kroni dia siapa? Geng-geng gagak hitam tu semua kroni Amir. Kalau PKR tumbang ni nanti, saya nak beritahu, ramai di kalangan mereka akan disiasat. Tak percaya tengok. Jangan pula bagi Perikatan Nasional pegang lah. Kalau Perikatan Nasional pegang, geng-geng Muhyiddin pegang, lagi penat PKR.
Silap-silap Anwar Ibrahim duduk dalam penjara. Saya cakap betul. Kalau PKR tumbang dalam PRU ke-16 ni, dan PAS bersatu, UMNO, Barisan Nasional, GPS Sarawak, jadi kerajaan, saya cakap betul, dengar. Barisan Nasional, GPS Sarawak, Perikatan Nasional. Kalau tiga ini jadi kerajaan, PH masak. Anthony Luke pun akan disiasat, geng-geng Metri DAP akan disiasat, geng-geng PKR ni akan disiasat, Anwar Ibrahim silap-silap disiasat masuk penjara. Dan kamu orang tengok, mereka akan bongkar isu mafia korporat. Waktu itu kamu tengok, Rafizi Lamli sendiri akan bongkarkan besar-besaran isu mafia korporat ni. Libatkan individu-individu yang disebut oleh Rafizi dalam PKR itu. Ya. Tengok. Kalau kamu orang tak percaya, sekali lagi Anwar Ibrahim akan berdepan dengan CAS. Anwar Ibrahim nanti, kalau dia tumbang, Anwar Ibrahim akan berdepan dengan CAS apa tahu? Rasuah, saya tak tahulah. Sebab Anwar Ibrahim tak akan terlibat dengan rasuah. Dia pandai. Anwar Ibrahim, dia tak main rasuah macam yang kau bagi ke aku bagaimana tak. Dia tak akan kena pada Anwar Ibrahim. Rasuah tak akan kena. Tetapi pemimpin PKR yang seperti mana Samsul kena ni akan ramai. Akan ramai kena pemimpin PKR. Itu yang pertama. Anwar Ibrahim, dia akan berdepan dengan CAS. Kalau PKR ni tumbang, kalau mereka tak dapat jadi kerajaan, Anwar Ibrahim akan berdepan dengan satu CAS salah guna kuasa. Macam mana Anwar Ibrahim dulu kena penjara kali pertama, salah guna kuasa. Kali kedua ni, dia dah jadi Perdana Menteri, dia akan dicas sekali lagi dengan salah guna kuasa. Dulu dia dah pernah jadi kerajaan, dia disumbat dalam penjara kerana salah guna kuasa. Kali ini dia jadi Perdana Menteri, dia akan kena sumbat lagi dalam penjara kerana salah guna kuasa. Tengok. Anwar Ibrahim, kalau dia orang tumbang ni, Anwar Ibrahim akan dicas salah guna kuasa. Betul saya cakap. Sekarang ni tak adalah orang nak bunyi. Orang lilek-lilek dulu. Macam mana perkara ini boleh terbongkar nanti? Sebab kerajaan ini adalah kerajaan madani. Kerajaan ini adalah kerajaan campuran. Ada Barisan Nasional, ada GPS Sarawak, ada parti-parti lain, ada mereka yang sedang berada di sana yang memerhati. Barisan Nasional sedang memerhati sekarang. Geng-geng UMNO dia perhatikan. Apa yang kau orang PKR jadi menteri sekarang ni? Apa yang geng-geng PKR sedang buat sekarang ini? Macam mana kau orang bagi kontrak dekat kawan-kawan kau? Macam mana kau orang nak songlap duit ni? Saya nak beritahu dekat geng-geng PKR. Sebelum kau orang nak pergi buat kerja dalam kerajaan yang ada hari ini, UMNO Barisan Nasional ni pengalaman dia dalam kerajaan non-stop. Hanya 18 bulan saja UMNO Barisan Nasional tak jadi kerajaan tu. 63 tahun kita Malaysia ini ditubuhkan, bukan merdeka. 63 tahun negara ini, negara Malaysia ada 18 bulan daripada 63 tahun tu bukan UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan. Saya nak beritahu. Dia orang dah pengalaman dah cukup luas. GPS sama juga. Hanya 18 bulan tau. GPS tak pernah jadi kerajaan. Saya nak beritahu. Ada dekat bawah ni, gaji GLC 900 ke? Tak sampailah 900. Tapi ada mungkin yang 900. Kalau GLC yang besar-besar. Tapi GLC yang ada, yang dipegang oleh geng-geng PKR ni, kebanyakannya gaji memang di atas 20,000 lah. Memang gaji kau-kau, allowance apa semua. Dia lebih baik jadi pegang GLC daripada jadi menteri lah. Mudahnya.
Lebih baik pegang GLC juga daripada jadi ahli parlimen lah. Ataupun jadi adun. Adun bergaji kecil dengan GLC. Dalam penjara Anwar nanti kalau silap-silap gaya. Akan terbongkar ni. Sebab apa? Pengalaman pemimpin yang ada daripada Barisan Nasional, pengalaman yang ada daripada GPS Sarawak, pengalaman yang ada daripada geng Parti Sabah ni semua, warisan semua yang dalam kerajaan hari ini, mereka ada pengalaman. Sapi Abdal tu daripada UMNO Barisan Nasional. Yang ada dengan geng-geng PKR yang jadi menteri segala macam ni sekarang ini, dia orang bukan ada pengalaman sangat. Fadlina baru semalam. Adam Adli baru semalam. Fauziah Saleh tu baru semalam. Saifuddin yang ada pengalaman lah. Tapi dia pun kalah dalam pilihan raya. So tak ada. Tak ada apa dah. Amiruddin Sari ni, dia bukan hebat mana pun. Dia orang ni ingat apa? Dia orang sekarang ni tengok enaknya sajalah. Dia tak tahu bahawa Anwar Ibrahim itu sedang menjerat diri dia dan dia orang sendiri sedang menjerat Anwar itu juga. Ramai tahu kena ni nanti. Kalau kerajaan baru tertubuh, apa jadi tahu? Kalau kerajaan baru tertubuh, silap-silap NGO yang melibatkan adun pula KC PKR ni yang melibatkan duit sumbangan melalui ICU. Silap-silap esok akan disiasat. Sebab kau mohon duit menggunakan ICU, itu adalah dana yang untuk dana pembangunan. Dana pembangunan ini kau kena buatkan kerja macam mana YB buat. Sekarang ni salah guna ICU meluas. Projek-projek duit-duit yang melalui ICU yang pergi kepada akaun NGO milik KCPKR ni disalahgunakan. SPRM pun duduk diam. Sekarang ni patut ICU yang disalurkan kepada NGO KC PKR. Ketua-ketua wanita ni patutnya SPRM pergi siasat tahu. Permohonan kau, cadangan kau, projek kau jalan tak? Duit inilah geng-geng KC PKR, ketua-ketua wanita PKR buat pakai. Kalau tak, dia orang tak akan dapat dana sumbangan besar. Yang main puluh-puluh ribu ni semua main dana ICU. Kalau saya jadi Perdana Menteri, kalau saya jadi kerajaan, saya pergi cek ICU. ICU mana yang terlibat dengan KC PKR? ICU mana yang terlibat dengan ketua-ketua wanita PKR? Dengan pemimpin PKR? Saya siasat. Kau ambil duit 100,000, kat mana kau pergi letak duit ni? Hari tu nak bagi sumbangan dekat veteran-veteran PKR dekat Sarawak tahu. Gunakan ICU. Menggunakan dana NGO, menggunakan duit ICU, masuk dalam akaun, ambil, bagi cash. Aku bocorkan sikit-sikit ni. Betul saya kata. Saya tunggu je. Kerajaan masuk aja PRU ke-16. Masuk aja pembubaran parlimen. Tengok. Silat-silat saya pergi buat laporan polis kepada PKR, kepada KC PKR ni, suruh SPRM pergi semak akaun milik mereka yang mempunyai NGO yang mengambil duit melalui ICU. Tengoklah. Belagak ada orang sekarang ni. Bekas-bekas pemimpin PKR yang bukan lagi KC, yang ada lagi sangkut paut dengan pemimpin pusat.
Sekarang ni kalau kita buat tak guna. Buat report pun macam tu. Espraem pun macam tu. Sebab tu Anwar Ibrahim tu duk menahan Azam Baki tu. Ini kerja yang saya tahulah. Sebab itulah saya cakap, kalau macam inilah, bye-bye lah. Saya tinggalkan je lah. Kalau saya tak tinggalkan PKR ni, tak payahlah susah-susah juga kan. Tapi itu bukan perjuangan parti. Bukan itu politik yang saya mahu dulu. Saya ada kaki, ada tangan. Saya boleh bekerja, saya ada otak. Badan saya sihat. Saya tak suka duit-duit yang macam ni. Tokong siasat Abim, tolong siasat Abim tu dulu. Abim pun siasat nanti, tengok macam mana. Betul. Ini banyak sebenarnya, tak payahlah geng-geng PKR ni nak apa orang kata, nak menunjukkan bahawa mereka ni macam alim sangat, bagus sangat, tak payah. Kami bekas pemimpin PKR ni tahulah bila terjadi kerajaan ni. Saya letak jawatan waktu PKR ni jadi kerajaan. Saya tahu dah.